lain ke nak buat? Penat lah. Roy. Lagi letih macam mana asal ada gaya. Hui. Lain macam ayah tak berkira dia. Kau berdua memang tak boleh senyap. Mulut korang memang bunyi 24 jam ke? Tak 24 jam. Cuma sampai bila nak kerja macam ni? Asyik lari. Tak penat ke? Aku penat lah. Betul lah kawan. Penat lah kawan. Tak boleh kita cari kerja lain ke? Kerja yang lebih tu penat kan? Betul. Kau nak cakap dengan aku tentang kerja lain? Kerja apa? Kerja dekat luar sana tu. Kerja macam apa? Daripada pagi sampai malam. Kau ingat cukup ke? Tak salah kita bertiga. Dengan engkau lagi. 16 kali kita boleh makan. Roy. Cucu benar selamat. Kau dah satu kali. Dengan kau lagi bos. Apa benda? Kau, aku dah banyak kali nasihat kau suruh berhenti ambil barang. Tapi kau ambil juga. Lepas tu kau ada hati dan cakap, nak berubah. Mus, betul lah kau cakap apa tu. Ya, bila awak nak berhenti, Mus? Ambil benda terlarang tu. Aku bukan nak berhenti. Aku dah lama nak berhenti benda ni. Tapi apa kata saya? Please berhenti. Sedih tak? Kau kan? Setiap kali apa je yang aku cakap, kau main-main. Kau memang kurang ajar. Sabar. Sedih lah. Sabar. Sikit pula. Malah. Serabutlah aku dengan mereka. Apa aku cakap? You orang tak pernah nak dengar. Apa aku cakap? You orang masih nak bantah. Aku tak minta banyak. Aku cuma minta yang you orang tu dengar cakap aku satu kali. Susah sangat ke? Besar sangat ke permintaan aku ni? Kalau ikutkan hati aku, lama aku nak tinggal dengan orang. Ya. Apa? Awak dah kenapa? Apa ini? Bukan sangat buat si Roy tu panas. Awak tak ada kerja lain ke? Aku bukan apa mo. Penat mo. Sampai bila nak lari macam ni mo? Terus saya lari. Kau tak penat ke? Aku kata kita buka ladang ke? Hati tak? Idea kau tu dah bagus. Memang bagus. Tapi ladang apa? Bos. Yang ni ladang Kesuruh punya. Ladang ni kalau lagi berbuah, banyak untung kita. Banyak untung punya mah. Sekejap, Bos. Yang pasal untung tu dah bagus. Tapi kenapa perlu sampai nak sorok-sorok? Ladang apa yang kau nak tangan tu? Tak tahu Itu. Mengalu cakap Bos. Ini macam keluar mulut buaya masuk mulut lima Bos. Bahagia Bos. Okey apa? Kita dah hari pun tak benar Bos. Macam ni. Apa kata? Kalau kita mengajuk dulu. Hasil dapat. Halal benaran. Cantik. Tak ada. Walaupun
Tak pandai buat apa tu? Burger tu senang je. Gini. Buat burger apa tak nak? Makan boleh. Tak. Aku dekat lama luar sana. Aku nak rehat. Aku penat. Tapi macam mana aku nak rehat kalau orang masih bising? Ni, gemuk ni. Nak makan. Kau tanya dia. Kau dah sampai. Sudah. Aku nak kau berdua dengar cakap apa yang elok. Apa? Malam ni kita ada job. Ya Allah, banyaknya juga. Jangan banyak pergi dengar aku cakap dulu. Cakap dulu. Job kita kali ni ada customer seorang dekat rumah hujung sana, Mana? kawasan Padang Jawa. Jauh Roy. Aku tak nak dengar apa-apa alasan lagi. Dan aku nak korang bersiap malam ni. Kau tak ada makan aku gemuk apa hari ni? Ya Allah. Apa? Mus, aku tak sedar hati lah, Mus. Aku rasa kerja kita malam ni gagal ni, Mus. Mus, tolong, Mus. Tolong bagi tahu, Mus. Tolong bagi tahu dia. Kita bukan benda lain lah, Mus. Asyik risau aku. Kau nak macam mana lagi mu? Ya Allah mu. Salah aku mu. Zero itu hati dah dah keras mu. Itu dah macam batu mu. Dah dah hitam kan yang sini semua. Dah macam kau sendiri dah beribu semua. Mus, aku rasa hati si Roy tak adalah keras mana. Aku rasa kita bertemu lagi hati dia. Kau lembut dah sangat. Gini, aku rasa kita cuba buat dia macam mana ni? Tolong bagi apa idea? Cegah lagi dia kat situ macam kubur kayu. Hari petang tadi aku dah cakap apa? Aku suruh siap-siapkan. Bukan susah pun. Roy. Kami sebenarnya ada benda nak beritahu, Roy. Roy, tanya dulu Roy. Aku nak cakap macam mana aku tak tahu lah Roy. Tapi kau tak sangat tak? Alasan. Alasan apa? Aku dah tak nak keluar apa-apa alasan lagi. Roy, macam ni. Kami dah cakap ni banyak kali dah. Tapi awak yang tak dengar, Roy. Tolonglah dengar kami kali ni je, Roy. Udah. Dia nak cakap lagi. Jom. Oi. Apa? Kenapa saya tanya? Aku dah suruh bergerak kan? Kau dah nak suruh aku cakap pakai batang kayu ke baru tak faham? Cakap. Roy. Kali ni, Roy. Kami dah dekat, Roy. Betul Roy. Kami takkan ikut awak lagi, Roy. Betul Roy. Roy, tolonglah, Roy. Demi persahabatan kita 12 tahun ni. Kami tahu awak banyak jaga kami. Betul Roy. Jaga kami bela kami sampai besar ni. Betul Roy. Lagi gemuk. Tak dengar. Lagi pun kami, Roy. Kami dah puas lari. Dulu, Roy. Awak pun ingat saya ni lari sebab apa kan? Allah. Lagi tak gemuk. Saya lari sebab daripada keluarga angkat saya tu. Saya jadi lebih baik, Roy. Ini daripada jaga ni, dia ambil balik barang-barang tu, Roy. Roy, tolonglah, Roy. Saya tak nak lari lagi buat benda-benda yang
Salah ni Roy. Tolonglah sampai sini saja Roy. Cukuplah Roy. Dalam tempoh 15 tahun, pernahkah kau berdua dengar cakap aku? Pernah? Tak. Apa yang aku cakap? Semua kau nak lawan. Semua kau nak patah. Selama ini, aku tak pernah minta ayah. Apa yang aku dapat? Aku sentiasa bagi. Aku sentiasa bagi. Apa lagi yang orang nak daripada aku? Tak apa. Tak apa. Kalau macam ni cara kau nak balas dia. Macam ni cara kau nak balas jasa aku. Tak apa. Aku dah tak nak tengok muka kau. Aku tak nak tengok muka kau lagi. Roy, berambus dari hidup aku. Roy, ya Allah, Roy. Assalamualaikum. Abang Roy. Macam mana Abang Roy? Lama bercuti? Okey tak? Jadi Roy. Jadi lari. Orang nak sakit kepala. Tak ada lah Abang Roy. Kami sebenarnya itu Abang Roy. Betul Roy, betul. Kami bilang santai Roy. Punya susah kami nak hidup Abang Roy ada. Habis kami pulang bakaran. Memang mana habis. Si gemuk sama suruh Bapak 29.9 berat kilo. Pulang. Banyak Roy. Tapi kenapa tak ada beza? Ibu kurang juga. Tapi aku nak korang dengar cakap aku. Sebelum ni aku yang bawa korang berlari menuju ke dalam. Tapi kali ni aku nak korang ikut aku lagi. Alah ya Allah, nak ikut apa lagi? Nak lari pula ke? Ya, lagi. Kita berlari lagi. Tapi kali ini kita lari menuju ke kehidupan kita yang lebih bagus. Baik kan? Baik. Aku harap ini yang terbaik. Tadi kau berdua ada cakap kau kerja kan? Memang. Kerja apa yang kau nak buat? Mus. Kami Jual. Sekian persembahan teater pendek Lari.